Tidak sampai kampung guys. Tidak sampai kampung. Baik kampung tapi ada aircon. Sebab aku ahli lujung peti besi. Minta tolong minta ruang sikit nak ambil gambar. Oh, ada orang? Nak ambil jangan. Tak, kita nak menghadap orang depan ni. Kejap. Memang saya ambil kesempatan lah dalam kesulitan. Hai, Assalamualaikum semua. Good morning. Welcome to YouTube channel Awana Style. Okay guys, so hari ni kita nak balik kampung. Kata saudara ni nak balik kampung. Kampung mana ni? Kampungnya adalah rahsia. Korang kena stay tune. So macam biasa sebelum kita naik kenderaan, kita kena baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana bukan tu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan juga. No, God, please, no, no. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa naik kenderaan. Subhanallazi saharolana haza wa ma kunna lahu murinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kita orang pergi 2 kereta, 1 perempuan semua, 1 depan tu je, dia teman. Kita orang convoy. So kalau korang nak tahu kat mana destination yang kita orang pergi, korang kena tengok vlog ni sampai habis. Tahu? Korang stay tune. Ambil kita layan lagu Ella. Come on. Tak apalah, sorry Kak Ella, saya peminat Kak Ella. Kak Janazim, maafkan saya tak ingatlah lagu Kak Ella. Kita orang dah sampai kampung. Balik kampung. Adik, kita dah sampai kampung. Kita dah sampai kampung. Dah sampai kampung. Assalamualaikum, Nek. Tidak sampai kampung, guys. Tidak sampai kampung. Baik kampung tapi ada aircon. Saya rumah kampung, dia memang all out kayu. Semua kayu Tak boleh nak ni lah. Korang tengok je short film kita orang. Korang relate. Korang, hari ni kita orang nak pergi beli makanan. Tadi kan dah sampai. Mesti nak beli makanan. Sebab lapar nak mampus. Dalam memang beralu-alu dari tadi. Ini jalan. Itu dah okey tau. Kau bayangkan jalan dekat tengah-tengah ni dia berbonjol. Bonjol sikit. Ya. Macam mana siap nak kata? Dia gini. Macam sekarang ni. Okay, mari kita beli. Macam tu kan. Set dulang besar 1, set dulang kecil 1. Ni kalau diorang tak makan ni pukul dulu. Sekejap. Set dulang kecil ayam setengah ekor. Setengah ekor bungkus tak? Sekejap. Kau makan banyak ke sikit? Aku makan banyak. Okey, kalau macam tu makan 1 ekor, 1 ekor juga bungkus kan. Awana Style. Dia nak beritahu Abah ni. Apa dia tu? Alung dapat tawaran kerja lagi Abah kat bandar. Abah izinkan Alung pergi? Tak payahlah lu. Kan Abah kena. Tapi kenapa Abah? Alung tak faham lah, Abah. Kenapa? Susah sangat Abah nak bagi Alung keluar. Alung buat semua benda ni nak ubah keluarga kita, Abah. Alung, kenapa kau tegak abang macam tu? In our universe. Saya dekatnya apa ni? Dekatnya bandar tu korang basuh tangan guna singki kan? Function. Function. Nampak? Sabun pun ada. Sabun pun ada. Apa lagi kau nak? Kalau nak keringkan kau buka ni kat situ. Nampak? Ada lagi. Ni kalau korang nak datang ni, cuci tangan ni ekstrim tau. Korang kat rumah mana ada benda macam ni? Kat rumah sekarang dah pakai washing machine yang up to date tu kan? Ada. Ini ada. Kau Ni nak korang boleh basuh guna. lagi bersih. Mari. Ada receipt. Dia orang kata kita orang kahwin lari guys. Kita orang datang membawa berkat. Kita orang dah sampai dah ni. Berapa jam kita tunggu ni? 1 jam! 18 jam, 80 minit, 2 saat. 1 jam! Beli apa? Kita kahwin lari. Kahwin lari. Oh ya! Aku cakap aku kahwin lari tadi. Nampak dah selasi bersama. Janganlah lama-lama sangat. Kamera dua-dua. Apa ni? Tak faham lah korang ni. Kenapa Ni kan dah jual kereta aku. Bapak dah kahwin. Hello, guys. Biasa kau pergi nampak ke? Ada taman tema air, ada bongsu kan? Tak payah. Sini je dia. Well, newbie dia kena gini. Level the ultimate. Ya. Ada juri. Ada curi. Cuba kau. Bang, buat bang? Apa? Yang macam nakik tunjuk tadi. Buat macam mana? Tak nampak? Oh, main Balik. Macam dah berasap. panas. Assalamualaikum guys. Bersama saya Abang Sam. Kita akan syuting cerita raya. Nampak. Ada Mai, Ika ada, Acik ada.
Tahun ni abang Lukman balik. ada? Tahun ni Alung balik. Yang kat luar tu ada. Kat luar tu ada 3 orang. Nakib melayan. Elok. Okay. Bye. Okay, tidak. Okay, apa kenangan yang balik kampung yang kau rasa kau tak boleh hidup ke dengan tak ada wifi? Okey. Kau memang suka balik kampung? Kau nak beraya? Pergi beraya nak duit. Oh, kau nak duit je beraya? Siapa yang tak nak duit? Okey, target kau tahun ni, kau nak duit raya berapa? Kalau daripada Ajik 1,000. Kepala dia. Tak banyak lah. 10,000 okey kot. 10,000 lah, 10,000 lah Penting santai 2,000 lah. daripada Ajik. Lu memang nak 2,000 juga Memang mimpi lah lu. Rompak. Kau Lu tahu-tahu lu balik raya daripada kampung lu kat Perak tu. mana kau Kan? tak, kau jangan cakap personal aku dalam ni. Kau Sebab aku ahli lujung peti besi. Minta tolong minta ruang sikit ambil gambar. Oh, ada orang? Ambil jangan. Aduh, seorang silat. Betul nak hidup kan? Motor masih hidup. Ada lagi tak? Ibu tengok minyak. Takib. Ni lah Kib, kau kena tarik ni sikit. Janganlah tengok ni tertipu semua. Turun semua. Ni semua tak betul. Banyak. Saya cuba sabar. Laki tak berjadi kan? Berjaya kan? Okay, saya terbumbu. Itu cok pun boleh terpakai dah sebenarnya. Bilal masjid. Gedik je lebih ni. Oh, patutlah set mirror sengit patut tak hidup. Ha, cuba. Kan betul? Sabarik jatuh bot. Jangan kita orang nak pergi lumba kat sepa depan. Nanti lu pergi ambil nombor Okey. Go. Apa benda borak lumba sampai depan kena ambil nombor lah ni. Tonyo pun macam tak nak gerak. Ya, apa pergi dah. Ya, 4 macam tu. Allah. Senang buat sekali dah. Jom naik. Tu, diorang tu Naik cepat. nanti tengok dekat Naik cepat. Ada benda yang mana? Bang gerak ke bang? Saya okey ke saya? Tak, kita nak menghadap orang depan ni. Kejap. Awak jam je lah. Aku memang dah berbalik kan? Ya Allah, ya Tuhan. Kau tengoklah ni. Lepas tu, motornya mati ke tadi? Hidup. Sekarang kita nak buat scene Ajik menangis. Abang dia gelak kata. Alu balik lah. Kaki sakit mau. Korang nampak tak tadi? Alu ada sakit. Korang nampak tadi? Korang nampak tak? Apa? Aku record. Semua ni saksi. Alu minta maaf bang. Alu tahu Alu nak daka bang. Abang yang lagi. Aku dah keluar. Aku tak. Hai korang. Ni lah diorang tengah shoot. Kereta pula tak mati. Memang saya ambil kesempatan lah dalam kesulitan. Diorang ni tak tahu lah, banyak kali take lah. Dia tak tahu ke panas. Kalau panas kena nak buat cepat-cepat. Ni tak, panas banyak kali take. Sebaik tengok tadi yang dia dekat tangga tu kena halau. Sebaik saya bijak sana. Ni sebenarnya scene sedih Abang Syam dengan Ajik. Ajik ni dia anak sulung yang tinggal dekat pula dah menari. Anak sulung yang ada cita-cita yang sangat tinggi dan besar. So dia sebagai anak lelaki, dia terpaksa lah untuk keluar bandar untuk kerja tetap. Kenapa aku pula yang buat interview ni? Sepatutnya ni bukan aku yang kena olah ya Aziz. So kau kena bagi dekat aku. Tak banyak.
Aku nak dalam Kemul lah, aku ikut mood. Kalau aku rasa aku nak 500 time tu, aku akan minta. Selagi aku tak dapat, aku akan minta. Kau lah yang patut sara keluarga kau ni. Itulah, tadi dia belagak. Dia kata dia hafal skrip. Ni madang tercaca. Slipper putus guys. Slipper putus guys. Slipper putus guys. Tengok ada peminat. Slipper putus guys. Mampus aku. Bah, bangun bah. Nak solat raya ni. Abah nampak bernafas abah. Bah, jangan nampak bah. Tidur betul. Pantang ada kesempatan. Acik tengah feel. Perlu kot. Boleh nangis tak? Member tidur sedap. So Ika Farhan untuk short film raya ni kan, Ika jadi seorang yang macam mana? Kakak yang caring dengan semua orang. Kali ni sedih ke apa ke macam mana? Filem kali ni agak sedih juga. Kita jarang sebenarnya tengok lelaki menangis. Tapi tadi masa shoot, kita tengok Aziz nangis. Saya sekali rasa nak nangis tengok short film raya ni tau. Okay. Lepas ni Nakid nangis. Nakid tak nangis. Siapa? Nakid tak payah nangis. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah untuk korang. Saya minta maaf kalau saya ada salah dengan korang. Okey korang, selamat Hari Raya. Jangan main mercon, okey? Dan cerita nama saya Anis. Saya anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik. Dengar cerita, awak sangat baran dalam cerita ni. Yes. Cuba bagi tahu kenapa? Sebab abang saya kurang ajar sangat dengan bapak saya. Oh tak boleh lah tengok abang kau ajar. Tak boleh, barat. Ucapan raya untuk fans Awana Style. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya mak zahir batin. Maaf kalau saya ada salah silap pada kawan-kawan saya ataupun orang terdekat saya ataupun orang luar yang saya pernah bercakap kasar ataupun saya terkecilkan hati korang. Saya minta maaf sangat-sangat. Okay, so itu daripada saya. Selamat Hari Raya. Bye. Kami daripada tim Amanah Style ingin mengucapkan Selamat Hari Raya